Hari ini saya melihat beberapa keratan akhbar yang sangat menyinggung lah. Tuan-tuan boleh tengok sini, kita punya bendera negara Malaysia kita ni, mana bulan sabit kita ni? Sampai duduk dalam negara ni dah puluh tahun pun, merdeka pun, takkan tak tahu kan? Memang sangat kecewa lah. Sebab apa tau? Kita tahu satu hubungan yang sedang berlaku antara negara China dan negara Malaysia untuk ke arah kebaikan. Sudah pastilah negara kita ini menyambut yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, Tuanku Yang di-Pertuan Agong kita menyambut dengan baik sekali Presiden ni dari China. Tapi apa yang malangnya hari ni ada satu mangkuk ayun ni, satu keratan akhbar ni, saya pun tak tahu. Setahu saya lah, sebab dahulu lah 12-13 tahun yang lepas saya kerap berada di front page di mana-mana ni akhbar. Contohnya macam Metro, kerap saya berada di front page. Saya berada selalu di dalam Sinar, saya berada di dalam berita harian, utusan. Banyaklah, setahu saya lah. Untuk orang yang membuat penilaian untuk meletakkan satu-satu berita di muka hadapan ni, dia panggil front page tau. Bukanlah boleh dibayar dan boleh dibeli. Tak boleh. Dibayar pun tak boleh, dibeli pun tak boleh. Kau ada duit 10 juta, kau nak bagi 10 juta untuk duduk kat front page pun, oh sorry. Mestilah isu itu, berita itu kena dengan keadaan. Maksudnya, memang ini wajar untuk jadikan front page. Dan siapa yang buat penilaian ni? Ini semua adalah golongan yang betul-betul pakar, profesional yang membuat penilaian untuk diletakkan sebagai front page. Maksudnya muka hadapan. Bukanlah bingai sangat korang ni, bangangnya kau sampai kau tak tahu yang bendera Malaysia ni ada anak bulan. Apa maksud bendera Malaysia? Kita semua faham. Kalau tak ada bulan sabit ni, dia maksud apa? Anak bulan. Membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Maksudnya dalam kurungan 3, agama rasmi Tuhan adalah agama Islam. Tetapi agama-agama lain dan wajib dihormati. Kita tahu semua. Takkanlah kau boleh lupa nak letak bulan sabit. Sebenarnya bukan lupa lah saya cakap. Ini sebenarnya naratif membawa kepada kehancuran dalam perpaduan. Tapi yang buat ni, mangkuk-mangkuk ni, sebenarnya masyarakat Cina tak ada macam tu perangainya. Saya ramai je kawan-kawan masyarakat Cina. India tak macam tu. Tapi yang disebabkan ada manusia yang tidak bertanggungjawab yang menjadi pengusaha akhbar ni sengaja. Tak mungkinlah head editor mesti akan buat spot check, akan cek betul tak berita nak keluar ni berkaitan dengan pertemuan lawatan Presiden China datang ke Malaysia. Takkanlah kau nak letak dalam front page tu, kau tak buat kajian betul-betul, nak letak plot apa, kau nak letak tulisan apa, artikel apa, penulisan apa, nak buat apa, nak jadikan sensasi dan macam-macam. Mesti kau buat kajian punya lah. Senang cerita, engkau akan pastikan betul-betul, barulah kau letakkan sebagai front page. Sebab saya tahu kerana saya juga pernah terlibat sebagai Mr. Front Page. Tak boleh, dia mesti akan buat spot check betul-betul. Lepas buat spot check, dia check dengan head editor. Lepas editor check, bos release tak benda ni? Bos setuju tak bos? Ni jadi front page. Bos sign. Okay, pergi. Proceed. Jadi ini yang sebenarnya syarikat akhbar ni kena tutup lah. Saya beritahu tak payah masyarakat buat police report lah. Kita kena faham bila sesuatu perkara, mesti tanya. Tak nak buat report besar-besaran, tak payah. Kita minta agensi kerajaan sendiri yang buat report. Kenapa? Mereka ada hak dan ada right. Kita minta tentera buat laporan. Kita minta polis buat laporan. Polis boleh buat laporan ke? Kan berat sebelah. Polis boleh buat laporan. Kenapa? Mari saya jelaskan. Kenapa pihak PDRM boleh membuat laporan polis? Kenapa pihak tentera boleh buat laporan polis? Kerana apabila sesuatu insiden yang berlaku, kita tular. Melihat di sosial media, melihat di televisyen, melihat di surat-suratan akhbar, melihat di dalam portal mana-mana portal. Mereka yang melihat, mereka ada rights dan ada tanggungjawab. Mereka ada hak untuk membuat laporan. Walaupun itu sebagai pegawai polis, walaupun sebagai 4 paku, walaupun 3 paku, 2 paku, semua boleh buat laporan. Jadi saya minta ini kira menghina negara kita. Kepada mereka yang berkhidmat untuk negara dan rakyat, tolong buat laporan polis. Masyarakat yang nak buat laporan polis, buat, silakan. Tak ada masalah, buatlah sebanyak mungkin. Tapi saya lebih mencadangkan supaya tentera Malaysia, PDRM, ATM, TUDM, semua sekali di dalam negara kita buat laporan polis. Siasat akhbar ini bukan kes sivil tau. Ini soal bendera negara kita. Ketika kita nak mencapai kemerdekaan, ini sudah tertulis. Dan ini adalah perkara yang menjadi lambang negara kita. Mana mungkinlah surat khabar ni tak tahu. Tak mungkinlah syarikat akhbar ni tak tahu yang ada bulan sabit. Takkan dia tak tahu maksud bulan sabit tu apa. Dia mesti tahu. Membawa maksud kepada Islam sebagai agama rasmi negara. Kenapa dia tak nak letak? Sebab dia
dia rasa macam Islam tak penting. Okey, kepada mangkuk, kepada pemilik syarikat akhbar ni, engkau kalau rasa lambang tu tak penting, kau jangan duduk dalam negara kita. Kau tak payah duduk dalam negara kita. Engkau berhenti untuk duduk dalam negara kita. Keluar engkau daripada negara ni. Kau pergi ke negara yang nak terima engkau. Dan saya minta sangat-sangat kepada KDN, Kementerian Dalam Negeri dan kepada SKMM, tolong tarik balik lesen syarikat akhbar ni dan ambil tindakan. Tak ada mana boleh permohonan maaf. Ini bukan perkara main-main. Saya beritahu semua wartawan mengambil semua keterangan, kenyataan dan sebagainya. Tapi yang membuat keputusan untuk meletakkan di front page ni, muka utama ini adalah head of editor. Dan siapa head of editor ni? Pakar. Jadi tak mungkin mereka tak tahu benda ni. Ini identiti surat khabar mereka. Jadi saya beritahu, polis buat laporan. Polis buat laporan ke atas surat khabar ni. Pergi tangkap siasat dia, apa sebab dia buat macam ni. Jangan compound denda lah. Ni memang kena penjara ni. Ni memang kena penjara. Ini kurang hajar. Ini kurang hajar. Ini langsung tidak membawa kepada keharmonian. Bayangkan, sudah pasti surat khabar ini dilihat oleh Presiden China. Dilihat oleh rakyat di dalam negara China. Dia akan melihat, oh ini adalah lambang negara Malaysia. Cantik yang bendera tu. Rupa-rupanya tertinggal 1 bulan sabit. Bayangkan. Jadi sedang bermain tular di jutaan manusia. Ratusan juta masyarakat negeri China melihat, oh inilah surat khabar bendera Malaysia. Tak ada bulan sabit. Faham? Faham maksud saya? Maka mereka akan save. Mereka akan print. Mereka akan letak kat dashboard mereka. Mereka akan letak dekat tempat sekolah-sekolah mereka. Mereka akan letak di dalam parlimen mereka. Mereka akan letak di dalam kabinet mereka. Sekali tak ada bulan sabit. Oh, ini bukan perkara main-main. Ini ada agenda yang memang sengaja untuk menunjukkan Islam bukan satu kepentingan dalam negara kita. Bang, saya beritahu kepada semua yang terlibat dalam mengeluarkan front page dalam surat khabar ini, engkau semua bertanggungjawab untuk dihadapkan di hadapan hukum. Dan saya mahu, saya minta, saya merayu syarikat akhbar ini ditarik lesennya seketika ataupun tak payah bagi langsung. Sebab apa? Dia memang tak ada semangat patriotism. Dia tak ada semangat patriotik. Dia tak ada semangat patriotism. Dia tak ada semangat integriti. Dia tak ada integriti. Dia tidak ada rasa nak mencantumkan ataupun membangkitkan keharmonian untuk supaya rakyat dan rakyat ini bersatu. Dia tak ada benda tu. Jadi saya beritahu kepada KDN, saya mohon juga kepada Tan Sri IGP, anggota-anggota polis yang buat laporan polis. Rakyat nak buat. Tapi ni polis tolong bertindak. Ini dia mencermakan duli yang maha mulia. Bendera kita tu penting. Jadi saya minta tolong ambil tindakan, tolong tangkap dia ni. Tolong siasat, tolong bagi hukuman. Mahkamah tolong bagi hukuman yang setimpal kepada orang yang tidak menghormati bendera kita ni.